So sekarang saya nak test kalau headphone ni kita buat full volume, orang luar akan dengar tak? Let's go. Sekarang saya pair dulu dia punya Bluetooth dengan saya punya iPad and then kita cari lagu bass dekat YouTube. Saya akan buat full volume. So kat sini saya ada dua mikrofon, satu kat sini and satu lagi saya akan letak dekat telinga nak tengok dengar tak lagu bass. Sekarang ni dia tengah berdentar-dentum ni tau. Kita cuba. Sebab saya memang tak dengar apa-apa dekat luar. So ni mikrofon ni kalau dia ada capture, kalau saya angkat ni korang boleh dengar. Kan? Ni kira dah full volume, tapi headphone ni dia bajet bawah RM30. So dia punya bass tu biasa-biasa je. Relax-relax lah. Tapi dia ada bass dia, cuma dia biasa-biasa. Bawah bajet RM30 kan. Tak ada apa-apa kan? Dalam ni tengah bass dia tak dentum. So korang dengar, ada tak? Tak ada kan? Dia tak keluar sebab dia memang kedap dalam telinga korang. So kalau korang tengah mencari headphone yang best, bawah bajet RM30, saya recommendkan korang boleh pakai headphone ni. Dia macam old school sikit, tapi okey lah. Link saya dah sediakan.